Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ni saya nak review mechanizer. Yeay, kita dah dapat guys. Kita dah dapat mechanizer. So yang berharga dekat 80 lebih, dekat 70 lebih, dekat 80 macam tu lah. Okay. So inilah mechanizer, ayah pada Amato yang menggunakan mechanizer daripada Mechabot punya simpanan lah. So di bahagian tepi terdapat mechanizer, ada type C charge, lithium ion ush. Wow. So dia boleh buat slot, action button, power on off, volume. So dia juga boleh dimainkan bersama Mecha Strike, don't worry. Ada 50 audio card included. Di bahagian tepi, di atas, let's kita unboxing. Sebab malam ni saya tak free, so pagi ni free lah. Sebenarnya reward ni, kita kena siap-siap dah. Kita review dulu. So ini adalah mechanizer guys. Cara untuk aktifkan sebentar lagi saya tunjuk. Okay, so ini dia punya user manual. Ada 3 bahasa, ada Malaysia, ada English, ada China. Siapa yang tak faham bahasa Melayu, boleh baca bahasa Inggeris. Yang tak faham bahasa Inggeris, boleh bahasa Cina. Kalau tiga-tiga tak faham, tak boleh buat apa. Pergilah belajar kelas tuition. So ini kad yang diberikan oleh Monster, free extra. Tahu tak? Dekat kad ni korang boleh dapat SR yang tak ada dekat Mecha Strike tu. Tapi dia tak ada tulis lah SR kat atas ni kan, dia kosong. Tapi gambar sama. Dan ini 50 keping kad yang diberikan. Kau boleh main lah. Tapi ni dalam dia seal tau. So saya malas nak buka. Sebab dia cantik. Biarkan dia. Kan senang dapat mechanizer, pack mechanizer. Dan ini dia punya charger. Korang jangan risau kalau korang kehilangan charger korang atau charger korang rosak, boleh guna charger ni. Tapi saya rasa kepanjangan ni mesti panjang ni. Pendek lah kot. Okay. So ni, ini. Okay, jom kita aktifkan dia. First, tekan butang on ini. Mechanizer on. Tu dah aktif Okay, sekejap saya tanya. Mechabot, Ada apa-apa yang saya boleh bantu? boleh tak scan kad daripada pack mechanizer ataupun pack Mecha Strike? Sila masukkan kad ke dalam mechanizer. Baik. Okay, so kita akan pilih kad daripada pack mechanizer ataupun daripada pack Mecha Strike lah. Katalah saya nak pilih kad daripada kita tengok juga guys, kad apa kita nak pilih ni. Kita akan nak pilih kad daripada color merah lah. Ya kot. Okay, kita nak pilih kad yang color merah kat atas ni. Okay, katalah saya nak pilih Influenzo. Jom kita masukkan. So ada trik dia guys. Ada trik dia. Kalau korang masukkan terbalik macam ni, tengok dia kata apa? Salah tu. Sila masukkan kad pada arah yang betul. Salah. Kita kena masukkan macam ni sebab dia ada kod tepi ni. Masukkan sampai habis. Itu dah ada. So ni korang boleh setting suara. Korang boleh setting suara. Ataupun kalau korang nak tutup dia, tekan je balik. Mechanizer off. Okay, habis. Itulah cara bermain dia. Mana kad tadi? Kad ni pun saya tak sempat bawa masuk dalam album. Penuh dah. Album depan ni yang korang tengok ni penuh, full.
Tinggal pun 3 slot je. Itu pun untuk kad tambahan macam poster kecil kan. Tak boleh masuk dah. Dan lagi satu, ada semut yang mengganggu ketika saya tidur. Semut hitam. Sebab tu saya tak suka semut. Mana dia? Turun. Dia dah buat sarang dalam bilik air. Dia buat sarang dalam mana kat sini. Ya. Semut ni. Dia dah bersarang dalam bilik air. Tak. Ni semut ni. Dia bawa geng dia masuk dalam saya punya beg sandang tu. Cari apa saya tak sure, nak buat tempat baru tu. Tempat dia kat dalam bilik air dah diganggu. Dia cari tempat baru. Kau ada daging kau? Ni. Okay dah guys. Kita jumpa lagi di next video. Saya nak siap-siap mandi-mandi, makan-makan. Kalau tak sempat makan, kita makan kat sana lah. Kita makan kat luar. Saya sebenarnya lebih suka makan kat luar daripada makan kat rumah. Tapi tu lah, dekat luar ni kena duit. Masuk tandas pun kena duit. Tapi ada setengah kedai makan dia tak perlukan duit, dia just masuk je. Okay. Sejum. Korang doakan saya hari ni dapat AR Mecha Strike ataupun SR Mecha Strike. Nanti saya update kalau dapat. Okay. Kalau tak dapat, menangis hati ini. Gitu. Okay, jumpa lagi guys. Dapatkan Mecha Strike dan mechanizer di pasaran. Sementara stok masih ada. Dan juga album baru dan starter deck Aeroblade. Tapi saya tak dapat lagi. So hari ni lah kita nak keluar. Kita nak tengok ada ke tak kat CVE. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Subscribe tau.